A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim ya hakim ya arhamar rahimin. Faslun wal matruku minas salati salah satu asya'a. Bermula ini itu satu pasal. Dan bermula yang matruk daripada sembahyang, dan bermula yang ditinggalkan daripada sembahyang, itu tiga segala perkara. Contoh lah ya. Fardun, pertama fardu. Wa yusamma birrukni aidan, dan dinamakan akannya fardu dengan rukun pula. Wa sunnatun wa hayatun, dan yang kedua sunat. Wa hayatun, dan hay'ah yang kelaya. Wahuma, dan bermula keduanya, sunnah dan hay'ah, itu barang selain fardu, ma'adal fardi. Wa bayyanal musannifu salasata fi qawlihi, dan menyatakan oleh musannif salasata akan tiga fi qawlihi pada katanya musannif. Kakak? Jadi yang matruk daripada sembahyang nalhe. Apa makna yang matruk? Yang tertinggal daripada sembahyang nalhe perkara. Yang pertama fardu, yang kedua sunat, artinya sunat arba'at, yang kelima sunat hay'ah. Jadi fardu juga kena gepenan dengan rukun. Rukun sembahyang, fardu sembahyang yang sabar. Maya sunat arba'at dan hay'ah, ma'adal fardi, barang selain barang yang kan fardu. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in zakarahu ail farda wa huwa fi salati at-tabihi wa tamat salatuhu au zakarahu ba'da salam wa zamanu qaribun at-tabihi wa bana alaihi ma yabqa minas salati. Baka tu ya baka. Ya. Ba. Ma baka. Ha? Baka. Ba? Ya, ma baqiya minas salati. Maka bermula fardu itu tidak hanya tergantau daripadanya fardu oleh sujud sahwi. Itu tidak menerima ganti anhu daripadanya fardu oleh sujud sahwi. Bal in zakarahu, tetapi jika teringat ianya si musalli hu akannya fardu, ai artinya fardu, wahwa padahal bermula dianya seseorang
fis salati itu dalam sembahyang. Atabihi niscaya mendatangkan ya seseorang bihi dengannya fardu. Wa tamat salatuhu, dan sempurnalah sembahyangnya si musalli. Wa tamat salatuhu, sempurnalah sembahyangnya si musalli. Bagaimana buatnya? Tapi jika tinggal teringat. Tapi jika teringat ianya si musalli akannya fardu, wahwa padahal bermula dianya si musallinya wahal. Itu dalam sembahyang. Niscaya ibu datang ya si musalli bihi dengannya fardu. Wa tamat salatuh, dan sempurnalah sembahyangnya si musalli. Au zakarahu, atau teringat ianya si musalli akannya fardu sesudah salam ba'da salami, wa zamanu, padahal yang wahalam, padahal bermula zaman, karibun itu hampir. Atabihi, niscaya itu datang ianya si musalli bihi dengannya fardu. Wabana alaihi, dan membina ianya si musalli alaihi datanya fardu, ma akan barang yang kekal ianya barang minas salati daripada sembahyang. Atasnya fardu. Wa sajada lisahwi, dan sujud ianya si musalli lisahwi bagi sahwi. Wa huwa, dan bermula dianya sujud sahwi itu sunat. Kama sayati, sebagaimana ma yang selagi datang ianya ma. Sebagaimana ma yang selagi datang ianya ma. Tetapi di ketika meninggalkan makmur bih dalam sembahyang atau pubut munhaan pihak dalamnya sembahyang. Anha, kan anha. Munhaan aja. Ya, barang yang gedam. Dalamnya sembahyang. Kamu kan? Kamu nabi. Di ketika meninggalkan makmur bih. Makmur bihnya dah tinggal barang yang perintah dalam sembahyang. Atau terpubut munhaan atau fi'li munhaanhu pihak dalamnya sembahyang. Munhaannya barang yang gelarang. Jadi yang pertama fardu. Mayata tinggal fardu. Nyan baik dah sujud sahwi. Nah, karena hai itu le sujud sahwi fardu yang tinggal hai tempe kan? Nah, fardu yang dah tinggal hai tempe le sujud sahwi. Tapi kibanjit. Nyan balnyan idrab intikal. Kibanjit punya kada tinggal fardu. Punya tingat tu. Kitanya metong dalam sembahyang. Tingat dia kada tinggal fardu.
maka dah berdatang aja fardunya yang kadingan tu. Ya, berdatang aja fardunya yang kadingan dia. Tuang datang. Ya, dah bubut. Takkan kali lain macam dia tengah. Siapa? Saya masuk saja pada lain sampai. Salipu. Kon, angku kiban tinggal fardu. Ya, hai hana ada bubuk mesti dengai ada rukun. Kaya? Nah semayang dengai rukun. Kadingan tu. Ya, maka wate kadingan. Ya, rukunnya ada bubut. Ya. Sebab kadingan itu. Gimana bubuk kata tu? Gimana cara ada bubut? Wate gekun. Atta bihi pupuk segera. Wajib bak selin di makmum. Nyakan di makmum kanya. Menyagaknya di makmum berada dalam. Iperdapat yang tinggalnya oleh salim imam dengan satu rakaat. Nyan etna kepegat mahal. Wa mahallu kaunihi ya'ti bihi. Mahal keadaan si musalli berdatang dengan fardu yang tinggalnya. Menyahana berkekalan. Yang dia tu wajib tinggal pubut misal fardu. Kan? Wa illa dan jika tidak. Ini saya idonglah maf'ul. Dan lagalah barang di antara keduanya. Dari pendapat yang ketinggalan daripada sembahyangnya. Jadi tak kisah juga sot. Muya galam dah pupuk misal fardunya. Tu dah tinggal rukuk. Galam teruk kat rukuk tu kata. Kan? Ya. Muya kata kat rukuk tu kata nya rukuk keduanya berarti kegelantau rukuk ke pon aja sembahyang aja lanjutnya hana kira rakaat. Mana bubuk? Mana bubuk? Nah. Kita gimana bubuk? Ya, tinggal. Dia rukuk apa? Kita dah dengar rukuk. Tanya dah sembahyang sidraw tu. Kan makmum kan ya? Menyatanya makmum berarti tak pupuk itu atas dengannya oleh salim. Oleh salim imam. Dah jantam sedanya untuk dengar Fatihah. Kan? Ya, dengar Fatihah ke hansa rakaat. Yang menang ke salim imam itu, tanya bedau. Makmum ni dah. Hanya salim milai tanya. Ya, bedau tanya tamah sabar rakaat. Rakaat kena dengar Fatihah ke hansa rakaat. Oh, main dah baca ni. Maksud dah semayang tidak ada. Tinggal Fatihah. Tengah ada baca-baca surat ke tinggal ada Fatihah kalau punya ulang baca Fatihah. Oh, yang kata rakaat kedua. Yang kata rakaat kedua. Yang kata misal fardu yang tinggal ya Fatihah. Bukan rakaat kedua kena Fatihah lo. Yang baik ulang le. Ya semayang aju, berarti tambah rakaatnya nanti. Kamu kan? Ataupun tinggal oleh salim bunuh tinggal dalam semayang. Tinggal di fardu yang tinggal tanya mentang dalam semayang. Yang berdatang aju dan sempurna semayang. Menye tinggal di kali salim. Tinggal di fardunya kali salim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata tinggal di bunuh dua baca Fatihah. Kanyan. Wa zamanu karibun. Zaman mentang hampir. Ya, di antara salim dan antara tingkat mentang to bang huruf. Ya, ana trip pasir lo. Ya, kanyan, ana trip pa? Ana trip pasir lo antara salim dan tingkat. Yang dipedatang fardunya. Ya. Dan dibina juga datu fardunya barang yang kekal daripada sembahyang. Maya itakalum sedikit bacut berapa? Ya, dan dibelikut kiblat. Dan tibir pada masjid pada Hanabut yang je kepada secara tua.
Dua adalah demikian atau sengaja. Berarti mana? Monya tanya leh salim katingat tu. Tahayud hana ada baca atau hana selawat. Mak tayak ke kau wajib selawat ke Nabi? Hana ada selawat. Tingat tu. Ya, nyampan tingat tu. Berarti tinggal baca selawat tu. Yang salim lah. Kalau dalam tunggu baca selamat lah. Baca selawat. Jarang ibadah. Ya, tamong julam lah semua. Ya. Tak semayang. Ya, tabina. Mana tabina dah sambung aja. Jatuh fardunya barang yang kekal daripada sembahyang. Punya tinggal Fatihah ni mudah lah. Moya dengan Fatihah payah bedau. Karena dia hansip rakaat dia Fatihah dengan jiu tu. Kalau dalam mudah je. Betul lah. Baca Fatihah. Rukuk nyan sampai betul bak. Waduh. Dah bayar dari. Puasa jadah li sahwi dan sujud bagi sahwi. Dia dah baca barang yang tinggalnya. Olehnya dah sujud sujud sahwi. Dan sujud sahwinya hukumnya sunat. Sunat sujud sahwi. Sebagaimana mau ke itu. Tapi pajan sunat sujud sahwinya ketika tertinggal makmur beh dalam sembahyang. Ada makmur beh barang yang perintah dan tertinggal sunat ab'ad. Dengan sebalik sunat hay'ah. Yang sunat hay'ah dah tinggal sunat sujud sahwi. Ya, moya sunat ab'ad dah tinggal maka sunat sujud sahwi. Ada sunat sujud sahwi di ketika ada tinggal makmur beh barang perintah dalam sembahyang atau di ketika ada puput barang yang larang dalam sembahyang. Dia tergekun dah puput munhaan barang yang dilarang, dah puput sesuatu yang getam dalam sembahyang. Punya dah saja betul. Kanyan dah puput secara dua ditanya atau contoh bagi dah pelubeh rakaat atau dah pelubeh rukuk atau dah pelubeh sujud. Ya, hanya payah sujud payah sujud sahwi. Dengan sebalik barang yang hanjit ke batal sembahyang secara sengaja. Ya, kanyan lagi ada paling muka atau dah melangkah atau sabuh langkah atau dua buah langkahnya hana sujud sahwi. Kamu kan? Nyan fardu. Nyan yang gekun fard, tak tinggal fardu. Moya tinggal de pon dasar le tinggal fardu. Yang hana payah sujud sahwi. Moya tinggal dalam sembahyang mentang. Ya salim maju. Apa salim maju? Moya tinggal dalam sembahyang, yang dah berdatang maju. Atau yang tinggalnya. Moya tinggal dalam salim zaman mentang hampir. Tak bina je. Atau yang tinggalnya tak bina je. Betul barang yang kekal pun nak kan. Dan lehernya dah sujud sujud sahwi. Oh, you kata dua tu kata berarti ya. Ya, je le yang kata pasal. Payah main lagi. Payah sembahyang punya karena haji ibadatnya gubina dia tuh zan mukallaf dan dia tuh nafsul amri dua boh haji. Bina datu zan mukallaf dan nafsul amri ya. Maksud mana tazan idanya tutup aurat. Tazan tutup aurat. Sembahyang aja. Ban leh sembahyang ban tak ija krong kau biar buka. Kau likut. Upaya sembahyang lain mana? Ya, tazan buno. Karena zannya aja menyata sebalik zan maka payah sembahyang lain. Tazan itu banda bak kejadian wana sulamri ka bekah jakru. Ya, menanci dah semayang. Tazan ka suci banda kana naji bak tubuh atau bak pakaian. Ya semayang lain. Dia punya sujud sawi yang kena pun nama. Gimana? Ya, sujud sawi. Sujud sawian. Sujud sahwinya hukumnya sunat bagi-bagi. Kenapa? Sunat kan wajib.
maka hana betul semayang dengan tinggalnya ya sujud sahwi. Ya hana benar abuatnya. Karena yang sunat dudau. Ya sunat hai'ah dan sunat abuatnya sunat asal. Ya sahwi kan sunat dudau. Gara-gara ya nak dua ya. Ni ada pegak sujud sahwi sunat abuat, tak tinggal sujud sahwi sunat sujud lam. Ya bertawakuf duduk-duai. Tak tinggal gara-gara tak tinggal sujudnya sunat sujud lam. Tak tinggal sujudnya sujud lam. Okey, orang biasa sembahyang dalam puasa, yang sunat sujud sahwi sembahyang Ramadan. Kau ayu. Ya, kita sembahyang kita lim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat sujud sahwi. Karena meselawat ke al ba'dahi akhir hukum di sunat muakkad. Bila ada tinggal sunat muakkad, maka sunat sujud sahwi. Kerja macam nak salam yang memang tak adat kampungnya sembahyang tarawih bagah-bagah sekurang-kurang dat benar dalam selawat ke al. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang hanya salam milai yang nak sunat sujud sahwi kerana ada tinggal selawat ke al. Ya, bawa ni tarawih orang kamu menan sembahyang karak-karak. Bakal lu kalau sembahyang bakal lu. Dia punya tajak tanya mereka yang melek-melek tak itu orang duci. Kamu karak-karak. Padahal lu sembahyang tu ana buat je tepu kan kita mana. Naik 7 minit pak yang sembahyang tarawih 7 minit. Nyan tak ya. Hana demak nina Ya nak demak nina je tapi hana demak nina je. Demak ninah benar, bak rukuk, bak sujud. Hana demak ninah hansa. Di nunggu mesti tinggalnya nunggu kabur. Dah sujud. Sujud benuang. Boleh yang dah mudah belum, tengah tu duduk dalam ini. Yang dah biasa hari. Tinggal sujud. Kelagain tu pajandingan tu. Pajandingan tu. Barang dua. Barang dua. Marakan kedua tinggal tu. Ini tinggal sujud. Yang kiban maksud je putar turn julam tak sujud benar. Kadang-kadang tinggal sujud sabar. Ini sembahyang aja uji. Ini rakatnya kau betul. Yang lain. Kamah rakat berarti handset dia sabar. Nyo ni yang lain mah. Ni pun. Anak pian TV dan sembahyang. Yang tu dia bayar duit tadi lah. Balik. Leanya itu. Ya. Tak sujud sawi. Gara-gara tak pubut. Ya, putar tak pubutnya. Gara-gara ada tinggal makmur. Makmur beh lah sembahyang. Makmur beh dengan tahun tu. Munhaan, yang makmur beh ada yang perintah. Yang munhaan ada yang dilarang. Yang kita lain tu mana aku pegang punya golom tata labus dengan fardu lain nyari wang. Maksud kata labus dengan fardu lain baik riwang. Semayang lanjut aja rakaatnya han.